Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dekat depan saya ni ada Kiwi XDV 180. Okey, customer ni datang daripada Kajang untuk buat pemasangan aksesori. Okey, aksesori elektrikal lah dengan saya. Okey, saya tunjukkan sikit apa barang yang customer nak pasang. Customer ni nak pasang handle guard yang ada daylight dengan signal. Okey, brand Motor Wolf. Okey, kedua customer ni nak pasang spotlight. Okey, ini spotlight yang jenis biasa lah. Okey, tapi okey je nak pakai, tak masalah. Okey, barang-barang ni semua customer ni bawa sendiri. Okey. Okey, so pemasangan dengan saya macam saya bagi tahu, saya akan buka cover set yang perlu saja. Okey, macam motor ni saya cakap terus terang, saya tak pernah buka dan tak pernah usik. Saya ambil masa untuk faham macam mana nak buka dia. Bukan nak belajar tau, nak faham. Okey, so untuk cover set zaman sekarang ni, dia kebanyakannya klip. Okey, dia tak ada skru dah. Okey, so kita kena hati-hati lah. Okey, lepas tu pemasangan dengan saya tak potong wire, tak curi karen. Okey, jadi kita kena buka cover. Okey, jadi apa yang anda bayar dekat saya itu, itulah apa yang anda akan dapat lah, dengan kemahiran saya dan masa saya. Okey, saya tak suka buang masa. Saya tak akan buang masa customer dan saya tak akan buang masa saya lah untuk repair balik benda yang sama. Tapi kalau benda tu nak jadi, okey lah, tak boleh nak elak kan. Kalau benda tu rosak, tak boleh nak buat apa kan. Okey, itulah kerja-kerja dengan saya. Okey, apa yang anda bayar tu, itu adalah kemahiran saya yang saya akan bagi. Okey, sebab kita tak potong wire, kita tak curi karen. Okey, kita tak nak ada masalah belakang hari. Okey, macam anda perlu tahu, motor-motor injection ni zaman sekarang ni, dia dah kebanyakannya electrical. Okey, jadi bila kalau kata dia short, dia boleh berjangkit satu motor. Itu masalah dia. Jadi anda kena faham tu lah. Okey, setengah orang, setengah kedai. Okey, saya ambil contoh motor ni juga. Itu curi karen lah. Dah jadi satu masalah. Signal tak berkelip, USB tak boleh guna. Jadi faham apa masalah dia. Okey, jadi benda tu duit juga. Anda pasang duit. Macam saya beritahu, troubleshoot dengan saya bukan RM10, bukan RM50 harga saya. Okey, troubleshoot dan repair bukan RM10-50 dengan saya. Okey, jadi nanti kita tengok selepas siap memasang aksesori dekat Kiwi XDV 180 ni. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang dua aksesori dekat Kiwi XDV 180 ni. Okey, macam yang anda dapat lihat, kita pasang handguard yang ada lampu, daylight dan signal. Okey, so macam anda lihat juga dekat crash bar ni memang sesuai spotlight ni, walaupun harga RM60 ke RM80 macam tu. Okey, memang cantik dekat crash bar ni. Okey, so kalau kata XDV 180 nak pasang spotlight, kena pasang crash bar baru cun, baru cantik. Sebab dia bukan full crash bar, dia separuh dan kiri kanan. Okey, memang cantik boleh tengok gamsui Okey, so saya tunjukkan fungsi dia. Okey, so macam saya kita tunjukkan fungsi tu. Okey, bila kita on, daylight dekat handguard terus on terus open itu yang cun dia. Okey, so kita on double signal terus lah. Okey, kita on double signal terus. Okey, nampak dia berfungsi macam mana. Cantik Okey, so anda tengok puas-puas dulu supaya sebelum anda pasang. Okey, memang sesuai. Ni universal bang okey, tuan motor kata, owner kata universal. Okey, memang cun-cun pasang. Tapi dia tak boleh kona habis tau. Okey, dia tak boleh kona habis sebab dia berlanggar dengan ni windshield ni. Okey, itu satu. Okey, untuk spotlight kita pasang switch dekat sini. Dia macam ADV lah. ADV yang pakai spotlight yang pelik kan. Okey. Okey, so untuk yang pertama kita tengok untuk spotlight ni dia ada putih. Okey. So, kedua dia ada kuning. Ketiga dia ada putih dan kuning belah atas tu. Okey. So, yang keempat dia ada flasher. Strobe light ataupun flasher lah saya panggil. Okey. So dia pergi patah balik, kuning, putih, kuning, putih, kuning, strobe. Okey, so saya tunjukkan daripada depan. Kita ada flasher ni. Okey, nampak Okey, so saya tunjuk satu lagi fungsi yang ada pada strobe light ni. Okey, saya tunjukkan satu lagi. Bila kita tekan button atas, okey, dia jadi lampu merah.
Okey. Dia jadi lampu merah. Selepas itu dia jadi lampu biru. Okey. Kalau anda boleh lihat Selepas tu dia jadi lampu purple lah. Yang purple ni cantik sikit, rare sikit Memang cantik. Okey. Selepas tu dia ada strobe light juga. Okey, dia ada biru dan merah. Okey, nampaklah macam J-pump ke apa kan, bomba ke apa kan. Okey, dia bukan setakat biru saja. Kalau biru saja polis, salah tu. Okey. So, kalau dia patah balik, dia jadi merah. Okey. So, puas hatilah customer ni pasang dan dia menunggu. Okey. Saya rasa customer ni puas hati sebab dia menunggu dia dapat apa yang dia patut dapat lah. Okey. Dia tak bawa Swiss tadi. So saya kata nanti kita akan buat penukaran Swiss. Bagi saya Swiss. Saya pun nasib baik ada Swiss lebih. Kalau tak dia terpaksa datang sekali lagi. Okey. So saya tunjukkan gambaran sekali lagi. Ini untuk warna merah ni. Kita pasang warna kuning. Okey. Okey. So itu saja untuk Kiwi XDV 180 ni. Okey. So kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori, boleh terus call atau WhatsApp saya dekat nombor itu tera. Macam saya bagi tahu, pemasangan dengan saya tak ada potong wayar, tak ada curi current. Okey. Jadi jika berlaku masalah macam short ke apa, dia akan pergi dekat aksesori itu saja. Okey. So contoh macam spotlight kan, masuk air ke, terbakar ke apa kan, aksesori itu saja yang akan burn. Okey, jadi itu saja. Jangan lupa kontak saya dekat nombor itu tadi ni. Okey. Ciao.